يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak bagi tuan-puan yang mulia, Alhamdulillah, hari ini 23 April 2026, hari Khamis. InsyaAllah untuk yang ni siri ke-10 untuk video analisis ke-10 untuk proses pemulihan rehab di IHT Rehab SLC. InsyaAllah kita terus ke step seterusnya, proses seterusnya. Okay, jadi kita biasa pagi kita akan ambil BP. Okay, kita jumpa, bye. Biasa pagi ni kita tunggu apa ni, Mansuri IHT Rehab akan ambil BP. Tak besar benda kan. Siapa nama? Cikgu apa cikgu? Cikgu Erni. Nama dia Wawa. Lah ni pula nama yang ni. Oh saya? Ya. Oh, Cikgu okey. Yang seorang Wawa, seorang Sepaka. Dia seorang pemaisuri bunga. Apa? Nabiha. Asal tertuyung lu. Tengah jalan. Apa nama dia? Nanti Wawa. mana boleh? Ha? Ni? Okey. Ni Cikgu Erni zaman Peroli. Cikgu Melati. Tak boleh gua. Tengok apa Ustaz? 12279. Okey, kita pergi note. Kita naik lift tak tinggi, tinggal satu ke. Okey, kita jumpa siapa lepas ni untuk OT. Saya pun tahu lah apa bahasa Inggeris dia, saya nak panjang sangat. Bahasa Melayu ni bahasa tokoh ni cara kerja. Siapa yang kena. Kita pergi bilik tidak boleh sekarang. Tempat Izzah ni. Cikgu Pika. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Saya siapa yang lagi? Siapa yang jaga? Saya Pika. Cikgu Pika. Salah dah. Cikgu Mami. Cikgu Pika pergi ni. Okey. Boleh tak apa. Buka aku ni benda ke? Okey. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita buat panel 3. Hmm. Enam puluh saat apa? 6 minit. بأمي وأبي هديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي Buka dah. Bismillah. Buka dah. Sambung lagi. Mesti 6 minit dah. 6 minit dah ketul. يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام
روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام. بارك الله لكم ولنا، الله بارك لهما الله. Dan Syakir, lepas ni kita pergi buat PT pula. Tengok siapa yang jadi tenaga pengajar kita. 10, 9.30, 9.30, 9.30, 9.30, 9.30. Nadra, siapa Nadra? Nadra. Ya. Sekejap. Okey. Ya. Okey. Alright. 25 kali dulu boleh? 25 kali sekali kan? 25 kali. Okey. Lepas tu rehat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bos, yang 25 set lah. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام، يا ربي ارفع مقامه. Dahulu. Satu. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى. Alhamdulillah. Ni 3 situ. Poti. Piti. Lokomat. Dan lepas ni, kita nak jumpa minggu depan. Alhamdulillah. Ni merupakan appointment atau appointment. Appointment untuk minggu depan
Rabu, Khamis, Jumaat. Dan kita dah minta babak maksimum. Dia cakap, seminggu yang tadi pun tak apa. Jadi, sebelum ni hanya 2 sesi. 2 hari seminggu. Yang kita tingkatkan 3 kali seminggu untuk meningkatkan mutu diri kita, insyaAllah. Okay, lepas ni, sesi lain tak ya? Sesi makan. Atau dia panggil apa? Latihan perut lah. Kalau bahasa tu cakap apa? Entah ke darah. Jadi ni, kita perjalanan-jalanan perut kita latihan. Okay, jumpa sesi akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.